Lepas bagi salam, ada yang bersila, ada yang pindah tempat duduk, ada yang ubah duduk tempat belakang, ada yang pergi sandak kat dinding. Tunggu sekejap, selesaikan 10 ni dulu. Lepas astagfirullahalazim, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Maghrib, subuh 10 kali. Waktu yang lain 3 kali. Dapat apa? Allah bagi 10 pahala. Lagi Allah padam 10 dosa. Lagi Allah angkat 10 darjat. Lagi Allah jauhkan dia daripada musibah yang dia tak ingin pada hari tersebut. Lagi Allah jauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. Punya banyak tuan-tuan, Allah nak bagi kat kita. Buat dah tadi? Buat, alhamdulillah. Cuma buat tak kena. Nabi kata, waktu buat tu jangan cakap-cakap dengan orang lain sebelum tu. Itu satu. Cuma yang kedua aja. Wathanin rijlaih, kaki masih kekal seperti tahiyat akhir. Kaki tak berganjak. Maksudnya kaki tidak dirongkai. Lepas bagi salam, ada yang bersila, ada yang pindah tempat duduk, ada yang ubah duduk tempat belakang, ada yang pergi sandak kat dinding. Tunggu sekejap, selesaikan 10 ni dulu. Jangan berganjak lagi. Habiskan 10 tu, lepas tu sekejap lagi barulah nak rongkai kaki betul kan. Tu imam baca lambat sangat pula. Taklah Ustaz, kami tunggu ni kaki kami kebas. Oi. Tak syarat dah ikut tu imam. Kita wajib ikut tu imam waktu solatnya. Habis solat kita buat sendiri ya. Pergi depan Allah, ni kawan dia, duduk tiap-tiap hari sembahyang jemaah sekali. Dia tengok dia ni tiap-tiap hari dapat 10 pahala Allah ampun, 10 dosa Allah angkat. Wih, banyaknya pahala hang dapat ni. Hang dapat pahala ni kat mana ni? Tu yang 10 kali lewat tu. Aku pun buat juga, pasal apa aku tak dapat? Pasal apa tak dapat? Pasal rupanya dia buat tak kena gaya. Allah nak suruh kita ikut prosedur dia. Ada benda yang kita nak dapat pahala dia, ada cara dia yang kita kena ikut. Tu pentingnya ilmu.